Nah, dalam rakaman sebelum ini kita sudah pun mengenalkan diri kita kepada pekali, ya, A, B dan pemalar C. Now, apakah kesan perubahan pekali A, B dan pemalar C terhadap fungsi kuadratik itu, right? Ataupun kepada graf fungsi kuadratik tersebut. Now, kita dah tahu bahawa pekali A mempengaruhi bentuk graf itu. Jadi, bila A adalah positif, bentuknya adalah U, dan bila A adalah negatif, bentuknya adalah U songsang. Yang ini kita dah tahu. A juga menentukan sama ada kuadratik itu, graf fungsi kuadratik itu adalah lebar ataupun tirus. Jadi bagaimana kita boleh tentukan itu? Ia juga bergantung kepada nilai pekali A. Okey, ini adalah satu garis nombor, ya. Ini adalah sifar. Jadi bila nilai pekali A bergerak jauh, lebih jauh daripada titik ataupun daripada sifar, grafnya akan menjadi lebih tirus. Right? Semakin dekat kepada sifar, grafnya menjadi lebih lebar. Contoh, jika A adalah 2 dan saya bandingkan dengan A sama dengan 5, kalau kamu perhatikan, 5 adalah lebih jauh daripada sifar. Ia adalah 5 unit daripada sifar, betul? Dan 2 adalah 2 unit saja daripada sifar. Maknanya kedudukan 2 kat sini, kedudukan 5 dekat sini. Bermaksud, fungsi yang mempunyai nilai A sama dengan 5 mempunyai graf parabola yang lebih tirus. Manakala A yang bersamaan dengan 2 adalah graf yang lebih lebar. Begitu juga kalau ia adalah nilai negatif. Now, negatif 1 dan negatif 4. Yang mana kamu rasa lebih tirus? Now, obviously, negatif 4 adalah lebih tirus. Negatif 1 adalah lebih lebar. So, the idea behind this is kamu kena bandingkan kedudukan dia daripada sifar. Adakah ia lebih jauh atau lebih dekat? Semakin dekat kepada sifar, semakin lebar parabola kamu. Alright? Tak berapa susah, ya? Okey.